SPM pun tak apa. Dah tahu dah kau memang takkan lulus. Okey, saya terus tak datang. Semenjak kejadian tu, alhamdulillah, saya tak datang terus. Apa yang dia cakapkan tu, benda tu yang betul. Benda tu betul. So, bila dia cakap benda tu betul, dia kata nanti kau dah besar nanti, kau kutip sampah je lah. Tapi saya menjawab lah. Time tu saya form 5, saya menjawab lah. Saya ni jarang nak melawan cikgu. Saya sebelum ni saya dengar je apa cikgu cakap. Saya rekod ponteng tak ada kan. Saya kalau ponteng kat rumah je. Longkit ponteng tak ada, tapi rekod tidur. Saya pergi sekolah tidur. Saya tanda hadir, jangan risau. Kalau nak katakan dalam setahun tu ada berapa ratus hari nak pergi sekolah, saya sekolah, tapi rekod saya tidur. Tak, saya boleh tengok lah. Rekod-rekod lain tak ada. Ponteng sekolah ke, tak ada. Saya tetap pergi sekolah sebabkan semangat kedua ibu bapa saya untuk pergi sekolah. Sebab mak saya cakap pergi je sekolah, bapak saya pun cakap pergi sekolah. Tak belajar pun tak apa. Bukan tak